fahaman kita, tarif ini bagaimana kesannya kepada produk-produk tempatan kerana angka-angka itu tidak menunjukkan secara jelas apakah kesannya kepada kita, rakyat pada akhirnya. Saya ingin menunjukkan kepada anda bagaimana kesan tarif ini kepada China, kepada ekonomi Amerika Syarikat dan juga bagaimana kita selaku rakyat Malaysia akan turut merasai perkara tersebut. Saya nak jemput FM kita, Riyad, untuk menyerahkan sehelai baju ini. Ini penting untuk ditunjuk. Terima kasih, Riyad. Okey, katalah sehelai baju ini nilainya adalah $10, termasuk kos, insurans dan juga pengangkutan. Baju ini, baju kosong sahaja untuk peniaga-peniaga Amerika Syarikat membeli daripada China sebagai contoh. Ini adalah nilainya $10 ya, termasuk kos, insurans dan pengangkutan. $10 baju ini, katakan. Dan kalau kita melihat kosnya untuk 104% yang dikenakan oleh China terhadap Amerika Syarikat terhadap China, kalau kita melihat nilainya seperti yang saya sebutkan tadi, $10 untuk sehelai baju, kos insurans dan pengangkutan adalah $10. Kita lihat tarif yang dikenakan oleh Trump terhadap China 104. Kita ambil nilai kos $10 tersebut dengan kadar tarif yang dikenakan oleh Donald Trump, bermakna $10 kita campur dengan 1.04 menjadikan dia keseluruhannya adalah $10.40 setakat ini. Namun harga baru untuk baju tersebut kini menjadi ditambah nilai keseluruhan harga asal pakaian tersebut, tarif menjadi $20.40 untuk sehelai baju hitam yang saya tunjukkan tadi. Ini penilaiannya bagaimana harga itu berbeza mengikut harga yang dikenakan tarif tersebut. Kalau sebelum ini nilainya adalah $10 untuk nilai dengan harga kos, insurans dan pengangkutan untuk sehelai baju yang saya tunjukkan tadi, kini dengan tarif komponen adalah sebanyak $10.40 menjadikan harga akhirnya adalah bernilai pada $20.40 untuk sehelai t-shirt berwarna hitam ini. Dan sudah pasti kita melihat bahawa harga asalnya yang seperti saya tunjukkan, belum lagi kita tunjukkan kos-kos tersembunyi lain yang terpaksa dibayar oleh peniaga-peniaga. Pada akhirnya mereka perlu membayar $20.40 untuk sehelai t-shirt yang berwarna hitam ini untuk peniaga-peniaga Amerika Syarikat. Ramai di Amerika Syarikat, peniaga-peniaga mula menyuarakan bahawa kebimbangan mereka, kos ini terlampau tinggi untuk mereka bawa. Dan bukan itu saja, jika anda beli, pakaian-pakaian seperti ini akan tiba di port, di pelabuhan terlebih dahulu sebelum anda dapat pakaian tersebut. Dan semua ini subjek kepada tarif yang dikenakan oleh Trump. Bermaksud mereka telah pun menanggung kerugian sebelum mereka mendapat barangan tersebut. Dan untuk pembelian masa hadapan juga, mereka perlu membayar nilai $20.40. Ini contoh baju. Ada banyak perkara dan barangan yang dibeli oleh Amerika Syarikat dari China yang akan menyaksikan peningkatan. Ada pengecualian, tadi kita bawakan pharmaceutical akan dikenakan tarif selepas ini. Bagaimana untuk kita menilai bukan sahaja harga barangan semakin naik, tetapi juga peniaga-peniaga kecil di Amerika Syarikat akan turut terkesan dengan perkara ini dan kemungkinan akan terpaksa gulung tikar. Dan bagaimana ini memberi impak kepada kita, saya dan anda kebanyakannya. Sudah pasti kita ingin melihat apa yang akan berlaku di Amerika Syarikat dengan harga sedemikian adalah hyperinflasi yang tinggi di Amerika Syarikat. Bukan inflasi, hyperinflasi. Apabila inflasi semakin tinggi, perubahan kadar oleh The Fed, seperti bank pusat kita, The Fed di Amerika Syarikat akan berlaku untuk memastikan bahawa ekonomi itu dapat dikawal kadar monetary mereka. Dan ini juga akan mempengaruhi kedudukan kadar monetary kita dalam bentuk OPR, di mana pinjaman kebanyakan rakyat Malaysia yang bersandarkan kepada OPR ini seperti pinjaman perumahan akan berubah sekiranya OPR berubah, dan juga ini mungkin akan memberikan kesan kepada kita. Bukan itu saja, dagangan dunia ini adalah saling berkait bersama mereka dan pada akhirnya ini akan juga diterjemahkan kepada harga akhir di Malaysia. Bagaimana caranya? Itulah intertwined perdagangan yang akan menyaksikan bahawa harga ini akan naik di seluruh dunia. Apa yang berlaku di negara Amerika Syarikat, kesannya pada akhirnya akan juga dirasai di negara-negara seperti Malaysia dari segi dasar kita. Itu contoh yang boleh saya bawakan untuk perkara ini. Tetapi semalam kita melihat bahawa persidangan Menteri-Menteri Kewangan ASEAN juga membincangkan ada banyak perkara soal bagaimana untuk ASEAN berdepan dengan ketidaktentuan dagangan ini. Kita nak bersama dengan pakar kita yang bersedia di talian pada ketika ini, iaitu Dr. Azmi Hassan, Fellow Kanan Geostrategik NASR yang bersedia dengan kita. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani pada waktu ini. Bagaimana untuk kita memahami permainan Donald Trump pada ketika ini? Boleh kita anggap beliau sebagai cara seorang businessman menguruskan sebuah negara dalam menguruskan negara Amerika Syarikat, lagi-lagi dengan kuasa besar seperti China?
Ya, betul Najib. Tapi bila Najib mengatakan bahawa Donald Trump itu pemikirannya begitu mudah sekali dalam hal percaturan permainan ini. Kerana beliau menganggapkan bila Najib memberi contoh RM10.40, dia katakan harga lebih mahal t-shirt itu, Donald Trump akan mengatakan kepada rakyat. Kalau dia dengar ni, dia katakan kepada rakyat bahawa RM10.40 itu masuk dalam kantong Amerika Syarikat. Jadi kita menjadi lebih kaya sebenarnya. Itu dalil mudah Donald Trump. Dan satu lagi dalilnya Najib adalah dengan tekanan ini, beliau mengharapkan supaya industri-industri berpindah ke Amerika Syarikat. Tapi bagi saya itu bukan satu perkara yang mudah. Bukan kerana tarif saja industri akan berpindah, tetapi juga kos menjalankan bisnes di Amerika Syarikat itu terlampau mahal. Jadi memang betul Najib bahawa kedua-dua pihak Amerika Syarikat, penggunanya, kita sebagai pengeksport akan merasai kesan negatif daripada tarif. Saya lebih suka sebut tarif ini sebagai cukai. Kerana tarif itu nampaknya lebih dikatakan lebih lembut, tapi cukai itu adalah dikatakan apa yang dilakukan oleh Trump sebenarnya, Najib. Dr. Azmi, cukai lah, kita guna perkataan cukai. Cukai ini dia meroboh dan meranapkan segala sistem perdagangan dunia yang kita ketahui pada ketika ini. Dengan jangkaan ekonomi akan bertambah buruk, melibatkan perubahan yang begitu drastik untuk tempoh, untuk kos tertentu, dan juga ini menjejaskan dari segi bilateral kita, multilateral global yang telah pun dibina sejak sekian lama. Mungkin apa yang boleh kita lihat dan kita jangka berkenaan dengan hubungan Amerika Syarikat dengan global ketika ini. Kita faham Amerika Syarikat mengatakan bahawa banyak negara akan datang berunding. Malaysia juga akan hantar Tengku Datuk Seri Zafrul untuk berunding ke sana. Negara-negara besar seperti Jepun, Korea Selatan mengatakan akan berunding dengan Amerika Syarikat. Tetapi soalnya, data yang ditunjukkan oleh Amerika Syarikat dengan apa yang dilaksanakan mereka adalah dua perkara yang berbeza. Satu adalah ketidakseimbangan dagangan. Ini perkara yang lain. Kedua adalah soal cukai barangan tersebut, perkara yang lain. Bagaimana kita melihat bahawa ini adalah satu bentuk pemerasan yang mana negara-negara kecil seperti Malaysia yang berdagang akan tidak ada banyak leverage dalam urusan ini, pada pandangan doktor? Ya, tepat sekali bila Najib mengatakan pemerasan, ugutan, itu adalah sebenarnya. Kerana formula yang digunakan oleh Donald Trump itu, walaupun beliau mengatakan bahawa mengambil kira faktor negara itu manipulasi mata wang, negara itu mengenakan tarif yang tinggi kepada Amerika Syarikat, sebenarnya kedua-dua faktor itu tak ada pun langsung. Bila saya melihat bahawa apa yang dilakukan, bila Tengku Zafrul sebagai Menteri MITI mengatakan beliau tak faham kenapa 24% itu memang betul. Kerana dilakukan secara sembrono. Dan kalau kita lihat negara-negara yang agak ke belakang di ASEAN, Laos, Kemboja, umpamanya Vietnam, dikenakan tarif yang tinggi. Dan negara yang agak ke hadapan, maju seperti Malaysia, Singapura, dikenakan tarif yang tinggi. Jadi ini dikatakan sebagai pemerasan, ugutan yang dilakukan secara sembrono. Sebab tarif ini bila dilakukan FTA umpamanya, pertama yang dibuat adalah mengurangkan tarif secara multilateral, tapi Trump dia buat secara bilateral dengan anggapan bahawa beliau akan menang. Tetapi bagi saya, seperti katakan tadi, China tidak akan mengalah. Kesatuan Eropah juga dengan pelan-pelannya tersendiri dengan tarif 20%, mereka tidak akan berdiam diri. Dan kita lihat apa kata orang putih tu, kata siapa yang akan kelip mata terlebih dahulu dalam perkara ini, Najib. Okey, Dr. Azmi, semalam kita melihat bahawa negara-negara ASEAN Menteri Kewangannya berunding dan juga berbincang bagaimana untuk berdepan dengan perubahan ataupun pengenaan cukai ini kepada negara-negara ASEAN. Negara ASEAN ini uniknya berbeza setiap angkanya seperti Dr. Azmi sebutkan. Malaysia 24%, Filipina antara yang terendah 17%, Singapura paling rendah 10%, yang lain Vietnam 47%, Laos dan sebagainya. Vietnam kita faham ini lebih kepada emosinya dengan China kerana banyak syarikat China pergi ke Vietnam membuka kilang di negara tersebut, dan ini adalah motif politik yang boleh kita sifatkan. Tetapi bagaimana ASEAN boleh bergerak sebagai satu rantau dalam mendepani cabaran percukaian melampau oleh Donald Trump ini? Mungkin sukar, tetapi pada hemat Dr. Azmi, bagaimana ASEAN boleh menyuarakan pandangan kita soal ketidakadilan pemerasan yang dilaksanakan oleh Donald Trump ini? Ya, antara panggilan dikatakan komunikasi dengan pemimpin dunia, Donald Trump adalah dengan pemimpin Vietnam. Dan Donald Trump mengatakan satu perkara yang positif. Dan Vietnam mengatakan bahawa mereka akan meminta zero tarif, tarif tanpa tarif. Jadi ini menunjukkan bahawa sebenarnya cara rundingan itu adalah cara yang paling penting, cara yang paling efektif. Bila White House mengatakan 50-60 negara
sedang menunggu untuk berbincang dengan Donald Trump umpamanya, itu kita biarkan persepsi itu kerana Donald Trump orangnya suka mendapat puji-pujian dan biarkan dengan persepsi itu. Jadi sebenarnya Donald Trump agak terkejut, White House agak terkejut dengan reaksi dunia, reaksi global. Saya pun tak faham kenapa mereka terkejut, tapi itulah reaksi global seperti Kesatuan Eropah EU umpamanya, walaupun dikenakan 20% secara kelompok, ASEAN tidak secara kelompok, tapi sebagai pengurusi ASEAN, Kuala Lumpur mengambil inisiatif supaya 680 juta pasaran ini perlu bersuara dengan satu suara. Jadi saya melihat bahawa 600 lebih juta pasaran di ASEAN itu sebagai dikatakan kekuatan ASEAN untuk berbincang. Dan satu lagi dikatakan kekuatan ASEAN adalah, saya katakan sekali lagi bahawa tarif yang dikenakan itu adalah dengan sembrono. Tidak ada dikatakan sesuatu yang logik di belakangnya, Najib. Dr. Azmi, kita tidak mahu kita dibuli seperti ini di peringkat negara antarabangsa. Dan Menteri MITI sendiri mengatakan bahawa akan juga tiba masanya untuk kita melihat ASEAN Intra-Trade. Itu yang pertama. Kedua, juga Malaysia selaku sebuah negara harus melihat lebih daripada jangkauan negara Amerika Syarikat untuk kita berdagang. Contohnya diberikan contoh negara Afrika, negara Timur Tengah, negara Amerika Selatan sebagai pasaran-pasaran baharu yang mungkin boleh diperbesarkan ekspor kita. Apa dia cabaran dan juga kemungkinan peluang besar yang Dr. Azmi lihat melalui pasaran-pasaran ini yang boleh kita berikan tumpuan? Ya betul Najib. Ini adalah satu hikmah. Kerana sebelum ini kita selesa dengan berdagang dengan Amerika Syarikat, mereka membeli banyak barangan kita. Jadi dalam hal ini, ia mengejutkan kita, memberi satu kejutan supaya mencari pasaran baru. Dan seperti kata Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam, supaya dagang intra-ASEAN di kalangan negara ASEAN itu diperbanyakkan, dipermudahkan, supaya kita tidak bergantung kepada Amerika Syarikat saja. Tapi jangan lupa Amerika Syarikat itu pasarannya besar. Kuasa membeli rakyat mereka adalah begitu besar. Tapi adakah mungkin ini akan berlanjutan? Saya rasa sukar untuk dipastikan. Jadi bagi saya adalah memang satu cabaran untuk mencari pasaran baru, tetapi impetus ini, hikmah ini dikatakan telah mengejutkan kita bahawa jangan sangat bergantung kepada Amerika Syarikat. Walaupun kita perakan baik Amerika Syarikat, Amerika tidak peduli kerana mereka hanya mempedulikan diri sendiri saja. Jadi lebih baik kita mencari pasaran baru. Pasaran baru selain dari China, Kesatuan Eropah, Afrika seperti Najib katakan adalah terbuka luas. Jadi cuma kita perlu berusaha lebih banyak bagaimana untuk memasarkan produk kita, Najib. Okey, Dr. Azmi, terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani pada waktu ini membantu kami memahami secara keseluruhan gambaran tersebut. Terima kasih Dr. Azmi. Okey, itu bagaimana kita melihat bahawa persediaan Malaysia selaku pengerusi ASEAN dan ASEAN secara keseluruhannya dalam mendepani cukai yang lebih digemari perkataannya oleh Dr. Azmi yang dikenakan oleh Donald Trump kepada kita. Ya, kita boleh sifatkan kita menang sedikit kerana angkanya 24% untuk Malaysia, tetapi ini adalah soal memaksa dan juga mengugut orang ramai untuk ke meja rundingan dalam bentuk pengiraan Amerika Syarikat yang tidak adil apabila dikatakan kepada Malaysia sebagai contoh bahawa kita mengenakan kadar 47% cukai produk Amerika Syarikat. Ini tidak masuk akal kerana apabila kita mengenakan cukai kepada produk Amerika Syarikat, kita pastilah kena menjual lebih mahal di dalam pasaran tempatan kita dan kita tidak mahu kerana kuasa beli kita rendah. Jadi kita perlu pada harga yang berpatutan dengan kuasa beli rakyat Malaysia. Jadi ini secara logik tidak perlu pergi kepada matematik perkiraan tersebut. Sudah pasti perkiraan tersebut ada. Jadi kita nantikan juga bagaimana Menteri MITI akan pergi bersama delegasi ke Amerika Syarikat bila belum diketahui untuk berunding apakah yang mereka mahukan. Kerana pada akhirnya Malaysia banyak menghasilkan E&E, elektronik dan elektronik, yang menjadi komponen utama kepada penghasilan banyak produk Amerika Syarikat di luar sana. Pelaburan mereka juga besar di sini, Intel, Infineon, Boeing dan sebagainya, yang mana komponen-komponen ini akan menghasilkan produk akhir di Amerika Syarikat. Okey, itu adalah perbincangan pertama kita berkaitan dengan tarif untuk jam ini.